Hai, dia say di sini. Okey, saya nak respon dalam satu artikel dalam berita harian online yang bertajuk Anwar minta semua orang kembali rapatkan saf Ramanan. Terbaik, you know. Saya pun agak confused juga kan. Sepatutnya yang orang yang patut di highlight bukan Ramanan. Orang yang patut di highlight adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. Jadi saya melihatlah video-video yang dituju khas kepada saudara Ramanan ini yang macam biasalah, kita tak boleh nak larang kan. Netizen ni dia very kreatif, dia very kreatif. Sekarang ni kalau sebut saja nama Ramanan, mereka akan terus diminda mereka. Ramanan tiba, Ramanan tiba. Nak kata apa kan? Saya sendiri pun kadang kalau bercakap tentang politik, saya idea kurang ada, jadi saya akan menyanyi lagu itu dan tiba-tiba idea saya mencurah-curah kan. Jadi bab isu ialah saya tak menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia sebagai presiden, sebagai seorang ayah, dia mau balik semua orang yang semasa pemilihan dan selepas pemilihan itu ialah ada yang menang, ada yang kalah, ada yang berbeza pendapat, untuk kembali semula. Dan ayat yang selalu digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkul semua, tak kira yang menang yang kalah. Yang menang pun bukan tentu hebat lagi kan. Yang kalah, yang dah lama, dah terbukti kehebatan dia, cuma ya sistem. Itulah orang kata. Saya tak kata apalah kan. Sebab saya sendiri pun bertanding juga, saya kalah. Tidak ada masalah bagi saya ya. Bagi saya itulah satu pengalaman bagi saya. Selama ni aku duk cari duit je kan. Jadi kalau nak masuk jugalah pertandingan politik, well, it's a good experience for me. Saya sebagai seorang ahli akademik, sebelum ini saya nak menilai apa politik yang nak dibawa sekarang ini. Politik akar umbi selalu dimainkan. Ya, Ramanan mengatakan akar umbi kecewa, akar umbi tidak berpuas hati, akar umbi tidak dijaga kan? Dan dia refer kepada pemimpin yang sebelum ini. Disebabkan ada pertandingan itu kerana akar umbi. Sebab sepanjang kempen itu ya, saudara Ramanan begitu aktif di dalam media. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Rafizi Ramli ya, begitu aktif sekali sampai boleh keluar 50-60 kenyataan media. Saya sendiri baru tahu yang dia adalah timbalan Ketua Penerangan 1 PKR. Dan saya rasa dalam pelantikan Ketua Penerangan PKR yang baru, saya haraplah pimpinan parti memilih beliau lah menjadi Ketua Penerangan PKR yang baru. Sebab beliau dikenali beliau memang sensasi. Cara dia bercakap itu selalu macam orang pemimpin MIC itu, dia bercakap begitu. Begitu cakap, begitu lancar sekali ya. Akar umbi ini di mulut saja. Akar umbi. Akar umbi tidak percaya, akar umbi merasakan sesuatu yang perlu dilakukan. Biasalah tuan-tuan. Dalam pemilihan ni parti akar umbi yang akan menjadi mangsa kan. Dalam masa pemilihan itu akar umbi akan disebut sampai hari mengundi. Sekarang ni saya ingat akar umbi boleh buat tak heran lah. Jumpa lagi 3 tahun lagi. Itu yang saya nampak lah kan, sebagai seorang pengaruh media sosial, politik madani jadi ya, Ramanan ni ialah masa dia berkempen dia mengeluarkan macam-macam kenyataan. Dan sekarang ini ialah dia orang kata apa, mengulang balik lah skrip daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, rapatkan saf. Dan apabila ayat itu dikata, ramai yang mempermainkan beliau. Saya tengok komen-komen, Allahu Akbar, saya nak baca pun tak sanggup kan. Tapi itulah orang-orang yang dalam PKR ini ya, yang betul-betul yang mempunyai semangat reformasi ialah mereka ada cara mereka tersendiri Jadi isu Datuk Seri Ramanan ni bagi saya ialah
Dia daripada parti MIC, dia ada budaya yang lain. Budaya parti MIC ni tak sama dengan budaya parti keadilan. Tetapi dia menang. Mendapat undi yang terbanyak lah kalau ikut di dalam naik presiden yang 4 orang itu kan. Dan orang kata apa, begitu cemerlang lah, di dalam MIC beliau hanya bendahari, dan selepas dia memasuki PKR, ialah beliau nampak the step tu very fast lah. Apa pun bagi saya ialah itu rezeki dia. Cuma bagi saya lah, ini nasihat saya lah, dalam kita berparti, kita masuk parti yang baru, budaya itu tidak sama. Kalau kita nak go for one post, mungkin kita pergi boleh dengan cara yang harmoni. Tidak perlu kita, kalau saya nak mengkaji balik sepanjang 2 minggu apa yang beliau katakan itu, wow, saya sendiri tak sanggup tuan-tuan, nak mengata kepada seseorang ini, yang bagi saya apa yang dia buat daripada awal dalam PKR berbanding dengan perjuangan saudara Ramanan dalam MIC. Saya ingat ibarat langit dan bumi, tak sama. Perjuangan MIC dengan perjuangan PKR ini agak berlainan. Itu yang saya cakap lah. Tetapi apapun, saya memang menghormati seorang pemimpin MIC itu, Datuk Tun Sami Velu. Semua orang sudah gila. Jadi apa yang berlaku sekarang ini dalam PKR, semua orang sudah gila. Ya, tadi pun saya berjumpa dengan seorang pegawai khas, dan kita bersembang mengenai situasi PKR, dan saya sendiri mengatakan kepada beliau, apabila saya membuat konten, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Rafizi Ramli, saudara Ramanan, view-nya itu agak, orang kata apa, agak kurang buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang saya nampak lah. Dan komen-komennya itu agak keras lah. Cuma saya nak bagi tahu lah kepada sahabat-sahabat, follower, subscriber saya, yalah, kadang kita nak komen ini, kita kena komen yang positif lah. Kita kena, jangan komen-komen yang, yalah, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tertubuhnya keadilan ini adalah kerana untuk memperjuangkan ketidakadilan yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? Jadi apa yang patut kita buat, komen-komen itu harus jangan terlalu keras sangatlah, bagi saya lah. Tapi kalau tuan-tuan nak komen, saya nak kata apa kan, kadang saya sendiri pun tak boleh nak filter komen-komen yang terlalu banyak. Terlalu banyak komen-komen itu, yang bagi saya itu hak individu. Cuma nasihat saya kepada saudara Ramanan, buat masa inilah, buat masa ini, kalau ikut trend media sosial, saya rasa saudara Ramanan ini kurang-kurang lah memberi komen di media. Ya, buat kerja parti, buat kerja parti, perkuatkan parti. Macam saudara Ramanan kata, yang PKR Sui akan dapat memenangi 80 kerusi pada PRU yang ke-16. Bagi saya, wow, terbaik. Dan yalah, kalau saudara kata PKR boleh dapat dengan 80, kita doakan lah, kan? Takkan kita nak doa benda yang tak baik untuk parti kita, kan? Itu sajalah saudara Ramanan. Cai